Dia bagian atas. Bawah tu Masjid Khaif. Macam bawah tu Masjid Khaif yang kata masjid tempat persinggahan 70 orang para nabi. Tapi ulama kata 70 tu satu angka sebenarnya yang menggambarkan ramai para nabi yang pernah singgah di sini. Bukan sebenarnya 70 satu tempat, tapi ramai lagi. Boleh jadi ramai lagi tempat persinggahan para nabi. Kalau Rauha itu tempat laluan para nabi kan, untuk ke Mekah, untuk menaikkan umrah. Di sini tempat persinggahan para nabi. Tapi tak dibuka lah selain daripada masuknya musim haji baru ini. Jadi inilah tuan-tuan bumi Mekah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-Quran ada satu doa yang Allah Ta'ala nukilkan daripada Nabi Ibrahim AS. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Warzuq ahlahu minat thamarati. Rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Tuhanku, ij'al hadha baladan amina, jadikanlah negeri ini satu negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat, dan rezekikanlah penduduk negeri ini daripada buah-buahan. Jadi ini satu doa daripada Nabi Ibrahim untuk menjadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang aman, dan menjadikan negeri ini satu negeri yang diberkahi rezekinya. Jadi tuan-tuan, memanglah kadang-kadang kita dah berhabis kadang-kadang beribu kan di sini, di Mekah ni. InsyaAllah segala kerajaan kita akan diganti dengan ganti lebih baik. Antara yang disebut dalam satu hadis Sayyidah Aisyah meriwayatkan an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah atau kama qala. Nafkah dalam haji ni atau umrah lah, makna yang lain, seperti nafkah, seperti perbelanjaan berjihad di jalan Allah. Digandakan 700 kali ganda. Jadi ada seorang ulama tu, Syekh Zakaria Kandahlawi, dia mensyarahkan hadis ni. Dia kata segala kerajaan kita di Mekah ni akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 700 kali ganda. Jadi apa pun yang kita belanjakan di sini tak termasuk daripada satu pembaziran. Itu disebut oleh Syekh Zakaria Kandahlawi, ulama hadis yang masyhur. Dia kata apa pun belanja yang kita belanjakan di Mekah ni, kalau berdasarkan riwayat-riwayat hadis tentang kelebihan Mekah ni, sebab kita belanjakan duit, maksudnya kita menolong penduduk ahli Mekah ni, orang yang datang berniaga di sini dan sebagainya. Jadi segala perancangan kita tu tidak dikira membazir. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita membeli benda yang mungkin kita tak guna pun. Beli jubah kan, tak biasa pakai jubah, beli jubah tapi tak pakai pun lah sekali je. Niat nak pakai tapi tak pakai-pakai, contohnya. Mungkin kita rasa membazir, tapi walaupun begitu sekalipun tak dikira membazir, sebab di sebalik kita beli barang tersebut kita nak makmurkan bumi Mekah ini. Seperti mana doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Ada seorang guru kepada Syekh Zakaria ini datang ke Mekah. Syekh Zakaria ini ulama India. Ulama India yang dikebumikan di Baghdad. Dikebumikan di Baghdad. Jadi ulama hadis yang masyhur. Kalau di Malaysia kitab Fadail Amal tu kan, yang dibaca setiap lepas asar kan. Biasanya orang yang terlibat dengan tabligh biasanya menjadikan Fadail Amal ni sebagai rujukan asas mereka lah. Untuk apa? Untuk sesi taklim. Dia orang baca hadis-hadis kan. Jadi Syekh Zakaria Kandahlawi ni memang ulama hadis yang diiktiraf, dan dia buat banyak kitab-kitab tentang hadis, antaranya tentang Fadail Haji wal Umrah. Disusun hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang berkenaan dengan kelebihan haji dan umrah. Jadi Syekh Zakaria ni dia sebut tentang kisah dia dengan gurunya. Guru datang daripada India, datang ke sini. Diramailah orang yang boleh tahu gurunya yang besar, yang alim datang ke sini. Ramai orang datang nak bagi duit kepada guru dia. Tapi dia ingat pesan guru dia. Dia kata, kamu jangan bagi duit kepada aku, kau bagi duit kepada orang Mekah ni. Itu lebih baik daripada kau bagi duit kepada aku. Bagi duit kepada orang Mekah ni, dan kalau kamu tak mau bagi duit orang Mekah, kamu beli sesuatu di orang Mekah ni, pun termasuk daripada satu kemuliaan.
beli sesuatu daripada orang Mekah. Jadi mungkinlah kita rasa kita banyak berhabis duit kan di sini, tapi kita doakan Allah Ta'ala berkatkan rezeki kita, limpahkan rezeki kita, insya-Allah kita akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ibadat ni, tuan-tuan, haji dan umrah ni, kalau kita baca ayat Al-Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah, Allah Ta'ala menyebut sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Kalau tengok ayat sebelum tu, Allah Ta'ala sebut wa anfiqu fi sabilillah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kaitan antara ayat ni tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ayat umrah dan haji ni untuk infak di jalan Allah? Kerana untuk datang ke sini bukan sahaja perlukan masa, bukan sahaja perlukan tenaga, tapi juga perlukan pembelajaran yang cukup besar. Betul tak? Nak datang ke sini bukan mudah kan. Waktu datang ke sini lagi, kadang-kadang yalah, zaman sekarang ni kan, nak tawaf dan sa'i kan, naik pagi kan, lepas tu kena bayar sekian-sekian, kena bayar sekian-sekian. Jadi anggaplah itu satu pembelanjaan kita di Mekah ni tuan-tuan. Dan Syekh Zakaria Kandahari dia ada sebut, dia menyebut kalau kita sukar untuk mengeluarkan duit di jalan Allah, di tempat-tempat kebaikan, Allah Ta'ala akan bebankan kita sehingga kita keluarkan duit kita juga di tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mungkin kadang-kadang kita susah nak keluarkan duit untuk benda-benda kebaikan, kita risau, kita akhir sekali kita keluarkan duit juga, tapi benda yang kita keluarkan pada akhirnya tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan duit kan simpan habis juga, tapi habis ke mana kita pun tak tahu kadang-kadang kan. Kita risau tidak ada keberkatan padanya lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan ni saya ada orang ada duit kan, tapi yalah, dia tak dapat datang ke sini. Dia tanya dia nak pergi umrah, dia nak buat haji, dia kata duit tak ada lagi, duit tak ada lagi. Tapi pakai kereta pun kan Mercedes. Kita pergi Sanggar datang ke Mekah, kita Aziz Ahmad datang ke Mekah kan. Kadang-kadang kita biasa sampai ke Mekah kan, kita Mercedes, tak ada duit dah. Ni benda yang realiti. Kadang saya bukan orang Jawa saya pun, bapa saudara saya sendiri, kalau bisa sebut dah nama apa kan, meniaga, Allah meniaga. Pakai kereta Mercedes kan. Mak saya kadang-kadang usik juga mak saudara saya, bila nak pergi Mekah ni, bila pergi umrah ni, duit tak ada lagi ni, banyak kena bayar ni, duit tak cukup lagi. Tapi pakai kereta Mercedes. Tapi itulah tuan-tuan kan, kadang-kadang kita kena tengok, kita dapat datang ke sini juga atas jemputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja duit kita cukup atau tidak, kadang-kadang masa kita tak ada kan, kadang-kadang kesihatan kita tidak mengizinkan, betul tak? Jadi kita ni kena rasa bersyukurlah, sebab hakikatnya sebenarnya kita ni jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah orang fikir umrah ni sunat, padahal umrah ni benda wajib juga tuan-tuan. Mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan umrah ni wajib bagi yang mampu.